Assalamualaikum. Selamat pagi. So hari ni kita nak share satu produk yang kita guna. So yang ni produk ni orang kata, kalau kata lelaki sayang dekat bini dia beli produk ni. So apa dia produk dia ni? Ni. Rumah Pilar. Vape H20 water base. So kita recommend produk ni. Pasal produk ni dia boleh guna dalam rumah dan juga di luar rumah. Untuk tanaman. Kalau pasal dia satu, dia tak berminyak, dia water base, dia beransur air ni, jadi kita boleh spray dia dalam rumah. Sebulan sekali kita spray semua dalam bilik, semua kat rumah apa semua. Tapi pastikan kita jangan duduk dalam rumah lah. Kalau kita nak keluar ke jalan-jalan kat mana-mana, kita spray rumah kita sebulan sekali dalam bilik apa semua. Tutup semua pintu-pintu semua, kita keluar rumah. Nanti petang ke apa kita balik tu dah okey dah. Jadi kita boleh tengok dia punya kesan dia. Dia bunuh semua lipas-lipas semua. Walaupun dia duduk lah tempat tersembunyi, kita tak nampak. Cicak apa semua pun tak duduk. Kalau ada binatang berbisa, kalau jengking apa, semua pun akan keluar dan mati. Lipan-lipan tu semua akan keluar. Ulat pun kadang-kadang keluar juga, kalau ada ulat kecil-kecil ni dalam rumah. So dia orang tak suka dengan bau dia ni. Dan satu lagi ni, pasal apa kita kata kalau sayang bini beli benda ni, satu, bini kita pun suka tanam tanaman. Kalau kita tanam tanaman di luar ni, selalu tanaman kita ni kebanyakannya akan rosak disebabkan oleh whitefly. Tak dulilah tanaman buah ke, kita tanam sayur ke, kita tanam cabai ke, kita tanam pokok bunga ke, dan bini kita akan suka tanam pokok-pokok ni semua. Jadi kita guna benda ni. Kalau kita nampak pokok kita tu ada masalah, tengok YouTube One ni, kita cek tengok apa masalah dia. Tapi kebanyakannya memang masalah dengan whitefly ni. Jadi kalau kata dalam penggunaan yang sikit tu, memang kita guna yang ni lah. Jadi dia boleh dengan cepat selesaikan masalah. Boleh guna dalam rumah, boleh guna di luar rumah. Untuk tanaman. Kalau untuk whitefly tu, memang kalau skala besar tu memang kita kena beli ubat dia kat luar lah. Kita bancuh dia dalam tempat spray yang besar tu, kita boleh spray dia satu rumah. Tapi kalau isteri kita, mana dia larat nak buat benda-benda tu semua. Jadi untuk dia mudah, kalau kita pun tak ada masa nak tolong, jadi kita bagi kat dia benda ni je. Jadi dia boleh spray terus. Kalau tengok pokok tu ada masalah tu, tengok YouTube One tu, check tengok sama ada whitefly ada ke tak ada. So tengok sampai habis. Jadi kita boleh tahu cara macam mana nak check sama ada whitefly ke tak. Jadi kita sembuh dengan benda ni je. Jadi whitefly tu hilang, pokok tu kita akan sihat balik. Kalau kita tengok kat sini ni, kita tak nampak apa sangat, tapi nampak yang bentuk angan putih tu. So yang ni whitefly. Kadang-kadang bila kita guncang pokok tu, baru kita boleh nampak banyak dia terbang keluar.
fly ni kebanyakan pokok kita tak sihat ataupun mati, semuanya disebabkan oleh white fly ni. Okey, jadi kita kena kawal white fly ni, kita kena tahu. Okey, kata contoh pokok besar ni dia memang tak mati. Okey, white fly tu pokok tu takkan mati walaupun kena white fly. Tapi apa yang kita perlu buat, kita kena potong pokok ni. Kita potong-potong buang daun pokok ni. Lepas tu kalau pucuk dia, ni pokok ubi kayu kenting. So kalau pokok pucuk dia boleh guna, kita guna pucuk dia. Yang lain semua tu kita kena letak kat tempat sampah, lepas tu kita bakar cepat-cepat. Jadi white fly tu dia punya anak-anak dia semua mati. Okey, kita kena bakar dia cepat-cepat. Okey. So satu lagi, kita tengok dia suka serang benda yang kadang-kadang kita tak nampak. Contoh dia macam pokok cabai. Kita tengok pokok cabai kita ni. Okey, kalau kita nampak daun dia tu tak apa sihat tu, okey, dia ada kenting-kenting sikit tu. Okey. Kalau kita kalih dia di bawah tu, kita akan nampak. Dia ni selalu duduk bawah daun. Okey, jadi terlindung matahari. Okey, jadi kita kadang-kadang kita tak perasan. Kalau kita tengok dia macam ni, kita ingat dia tak ada. Tapi dia ada, nampak? So apa yang kita boleh buat ni? Okey, kita spray dia dengan ni, ataupun tengok kalau kata macam ni contoh-contoh macam ni, kita buang saja daun dia. Kita biar pucuk baru naik. Lepas tu kita kawal dia dengan Fumagilla H2O tu lah. Kita spray dia supaya white fly ni dah tak datang serang balik. Okey. Jadi daun-daun yang dah kena white fly ni kita boleh potong bang. Okey, potong-potong bang daun dia, buang. Okey, cuma kita tak potong sekarang ni pasal kita buat video ni. Cuma bila kita potong tu, kita cepat-cepat kena pergi bakar dia. Okey, lepas tu baru kita spray dengan H2O tu, supaya dia tak serang dah daun-daun yang baru ni. Dia memang cukup suka serang pokok sayur ni, dia cukup suka. Mungkin dia punya daun dia tu lembut kot. Daun lembut sama juga dengan pokok ubi kayu ni, dia daun dia lembut. Kalau daun keras ni pun dia serang juga. Pokok limau ni semua pun dia serang juga. Tapi kalau pokok sayur ni, pokok dia akan mati. Okey, satu kita nak tahu kalau white fly ni ada ke aktif ke. Satu, kita nampak fizikal dia. Dua, kita akan nampak daun kita ni jadi hitam. Okey, daun kita ni akan jadi hitam. Okey, daun ni yang akan hitam tu yang akan menghalang daripada pokok kita ni buat dan mendapat cahaya matahari. Jadi sebab tu pokok besar pun dia lama-lama dia boleh mati juga. Okey, kalau kena white fly ni. Jadi kita sembuk dengan H2O tu. Itu kita tengok hitam tu akan kelup hilang, dan dia akan, orang kata dia berhenti daripada merebak. Lepas tu dia akan secara semula jadi dia akan keluar macam ni, macam daun ni. Okey, pada semua hitam, bila kita spray dengan H2O tu, dia dah okey dah. Jadi esok bila kita buat ayak tu, lama-lama yang hitam ni akan hilang. Pokok bunga raya ni pun kita tengok dia dah serang teruk. Jadi kita potong bunga raya ni, kita potong dia.
pakai kita potong. Kita tunggu daun dia baru tu naik ya. Lepas tu kita kena kontrol dia lah dengan sama ada kita spray H2O ke. Jadi ranting-ranting yang kita potong tu kita pergi bakar cepat-cepat. Okay. Tengok still ada sikit-sikit. Jadi kita spray dengan H2O tu nanti dia hilang. Jadi dia kadang-kadang dia serang juga pokok. Kadang-kadang pokok tu mati. Kita dan nak selamatkan dia pasal kadang-kadang kita tak nampak ya. Okey. Dia dah serang di dalam bahagian bawah, dia dalam tanah ni dia dah serang. Dia akan ada putih-putih tu. Kalau kita tengok, kita cabut pokok kita yang mati tu, kita akan cabut, kita akan nampak apa putih-putih tu banyak dalam tanah. Okey. Jadi dia boleh serang sampai ke tahap macam tu. Jadi kita kena berhati-hati ya. Sebab tu kalau kita tengok dia mula ada dekat daun tu, kita dah mula kena spray dah dengan H2O tu. Okey. So kita tak payah kalau kita orang kata rumah kita memang kita tahu selalu dia ada, kalau kita orang kata bolehlah spray 2 minggu sekali kita spray macam tu tak payah. Orang kata apa, tak payah spray sekali banyak-banyak, cuma semok-semok begitu lah. Jadi dia bau benda tu dia tak mai lah. Okay, so kalau kata dia dah kena dah, yang mana ranting yang kita boleh potong tu kita potong buang lah. Buang, pergi bakar. Jadi yang tu cara kita nak kontrol whitefly ni. Okey. Ya, dia memang orang kata dia matikan ataupun tak sihatkan pokok secara perlahan-lahan. Mula pokok tu nanti tak sihat, lepas tu terus mati terus kalau kita biar lama-lama. Dia akan terus sampai ke akar. Mula dia serang daun dulu, lepas tu kalau kita biar dia akan masuk sampai ke bawah akar. Jadi bawah akar ni lagi susah nak kontrol lah. Okey, so cara mudah dia kita guna H2O tu. Dia ada ubat dia. Okey, ubat dia ya, tapi ubat tu orang kata kita kena bancuh, kita kena spray ya. Okey, kalau nak guna yang tu pun boleh. Tapi yang ni orang kata nak mudah. Okey. Kita boleh simpan dia kat rumah pasal H2O tu dia boleh guna dalam rumah, luar rumah semua dia boleh guna. Okey. Yang tu yang bagus sikit daripada kita beli spray, orang kata spray ubat pokok ni, untuk whitefly ni. Kalau yang tu kita tak boleh spray dia dalam rumah pasal yang tu dia berbentuk cecayak juga, tapi dia warna hitam, jadi dia akan melekat-lekat. Jadi tak guna lah. Yang tu dia tak bunuh benda lain, dia hanya bunuh gena ni saja, whitefly ni saja dia bunuh. Tapi kalau H2O ni dia matikan macam-macam. Okey. Sampai takat tu saja hari ni. Kita share sebuah sikit tentang benda ni. Okey. So senang guna. Okey. Sampai takat tu saja. Assalamualaikum. Bye.